Makan kepuk, okey? Baru gagah. Okey, Assalamualaikum Bambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya sikit. Kalau kita tengok dekat Terengganu ni memang ramai cyclist yang terlahir sebagai juara. Azizul Hasni pun dari sini, Haris Saleh pun dari sini. Jadi kita nak tahu lah kenapa Terengganu melahirkan banyak atlet yang dilahirkan untuk jadi champion. Macam mana tu? Okey, terima kasih Anwar dan juga LTDS. Alhamdulillah di Terengganu ni kita ada beberapa program, iaitu daripada 12 tahun ke atas, dan juga program pembangunan, dan juga seterusnya selepas itu program Sukma. Jadi kita bermula seawal 12 tahun untuk mencukir bakat-bakat baru, dan seterusnya kita serap dalam pelapis, dan selepas pelapis kita akan memilih rider-rider tersebut untuk mewakili Sukma. Dan kita alhamdulillah kita ada TSG, sebab apabila selepas Sukma TSG akan memain peranan dalam mengambil atlet-atlet Sukma yang cemerlang untuk ke arah yang lebih tinggi. Dan kita sedia maklum TSG pun banyak menyertai perlombaan-perlombaan di luar negara. Secara tidak langsung TSG membawa nama Terengganu ke pesada dunia. Jadi Bambi, orang cakap Terengganu, geng Terengganu ni kuat-kuat kaya bisikal sebab dia makan kepuk. Jadi bukanlah sebab ada support daripada MSN, lepas tu program pembangunan yang bagus. Tapi kepuk pun wajib. Salah satu kepuk lekor. Jadi nak gagah kepuk lekor ni dia ada protein dia. Protein Tinggi protein. Okey. Makan kepuk, okey? Baru gagah. Let's check it out.